nak tanyakan, apa nama kuih ni? Okay, bau? Tak pernah nampak. Okay, it smells like peanuts. Dalam dia ada kelapa dan luar dia is kacang. Benda, kuih apa ni Then you need to guess the tepung. Tepung koma. Tepung palai Tepung gomak. Ya, yeah, that's the answer. Tepung rumah Sedap. Boleh tahan tak? Dia ada kelapa sikit. Jepun punya benda. Mochi. Mochi. Orang muda dah terlalu biasa dengan makanan fusion tu. Tapi you all tahu tak, Bazar Ramadan Geylang Serai pun jual traditional food? Ni jual apa kat sini? Saya tengah jual apam balik, power punya. Kita ada jual ketupat, lepat, ketupat palas. Lagi balik rek, kuih dangai. Lagi kuih daun pisang, kuih lepat-lepat, kuih koci, pulut panggang. Tu susah semua dah dapat. Nama hidangan ini adalah cendol. So, berasal daripada mana cendol ni? It's a Nusantara thing, ada history di Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Asal semulanya daripada Indonesia. Boleh juga dikatakan di Malaysia. Boleh juga daerah Sumatera sana ataupun Java sana. Dia daripada Malaysia. Kuih dangai, kuih orang lama lah. Kuih tahun 60, 70-an punya kuih. Cik dah jual kat sini berapa lama? Kita dari tahun 2011, 14 tahun. My nenek and atuk mula jual cendol pada tahun 80-an. Kenapa makanan macam tepung pelita ni kan susah nak dapat sekarang? Pasal production dia. Tak ramai orang pandai buat. Yang tahunya orang-orang lama, biasanya kalau diorang ajar anak dia makan apam balik, diorang akan tahu. Kan bagus kita belajar tentang tradisi kita sebagai orang Melayu sambil menjamu selera. Lagi-lagi Bazar Ramadan Geylang Serai banyak jual makanan tradisional yang super sedap. Makanan tradisional apa yang you all nak see di bazar-bazar kita? Kongsi di ruang komen.